Lampu solar macam ni, korang pasang hari-hari pun tak ada hal sebab lampu ni cas guna cahaya matahari saja. Lampu ni tak pakai bil elektrik. Korang dapat jimat banyak dengan pasang lampu solar macam ni. Ia ni lampu solar yang sesuai untuk korang pasang dekat jalan masuk rumah. Boleh gantung dekat tiang lampu. Boleh pasang macam lampu yang ni. Kalau dekat sini, saya pakai yang warna putih macam ni. Harga dia lebih kurang lampu yang model ni. Tapi untuk harga sama, model ni korang dapat lampu saiz lagi besar. Lampu dia ni lagi banyak. Kiri, kanan, atas, bawah. Lampu pula jenis pakai reflektor, dia lebih terang. LED dia dekat bahagian dalam sebiji-sebiji macam ni. Kiri, kanan, atas, bawah penuh lampu macam ni. Yang ni saya repeat kali kedua. Sebelum ni saya dah pasang dekat dinding rumah macam ni. Saya tampal tanam terus dekat tiang bing macam ni. Boleh cerahkan bahagian tepi rumah saya. Hari-hari dia automatik nyala. Saya tak perlu nak buka tutup suis. Mudah tau pakai lampu solar ni. Kalau korang nak tinggal rumah, korang tak perlu risau. Lampu ni akan automatik nyala. Siang dia cas guna cahaya matahari. Malam dia akan automatik nyala. Dari maghrib sampai subuh dia boleh nyala dengan terang. Yang model ni korang dapat panel besar dekat bahagian belakang. Panel pula jenis model baru. Dia lebih perform banding panel solar yang model lama yang warna biru pekat tu. Untuk saiz sama macam ni, output dia ni lebih banyak. Dan dia lebih perform waktu low light, waktu mendung. Jadi sekarang ni korang tak perlu risau. Untuk panel lampu solar ni, dia boleh perform walaupun waktu musim hujan. Jadi waktu musim hujan, dia tetap dapat cas yang cukup untuk cas lampu korang ni. Model ni dia ada sensor tau. Nak pakai sensor boleh, tak nak pakai sensor pun boleh. Kalau korang pakai sensor, dia akan nyala malap sepanjang malam. Dia nyala mood standby. Dia akan detect bila ada pergerakan. Bila ada je pergerakan dekat bahagian bawah lampu ni akan terus nyala dengan full brightness, dengan sangat terang. Ngam untuk korang pasang kalau nak bagi penyamun terkejut. Lampu ni terus nyala dengan terang, penyamun lari tak cukup tanah. Tapi kalau korang nak pasang dekat jalan utama macam ni, tak payah pakai mode sensor. Pakai je mode nyala terang sepanjang malam. Sebab lampu ni dia boleh nyala lebih dari 12 jam. Dari maghrib sampai subuh dia boleh nyala dengan terang. Barulah waktu malam korang nak balik waktu pagi, jalan rumah korang cerah. Untuk tiang lampu macam ni, satu tiang saya pasang 2 biji lampu solar. Baru dia lebih cerah. Model ni memang ngam untuk korang gantung dekat tiang besi sebab dia ada bagi bracket macam ni. Bracket ni fleksibel. Untuk gantung dekat tiang besi boleh. Untuk gantung tanam dekat dinding rumah macam ni pun boleh. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh nyala terang sepanjang malam, jenis pakai panel solar besar dekat bahagian belakang, lampu dia pula terang, korang boleh cek lampu solar yang model ni. Pakai sensor boleh, tak nak pakai sensor pun boleh. Korang boleh cek dekat link video. Lampu ni memang padu.